Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali semula dalam rancangan Kisah Seram. Untuk malam ini, aku ada story yang panjang sikit untuk kisah seram pada malam ini, iaitu tentang seorang pekerja baru, perempuan yang baru sewa rumah baru dia. Dan rumah sewa baru dia merupakan rumah berhantu. Dan ada punca kenapa rumah dia start berhantu. So at the end of the story pun kita akan dapat pengajaran jugalah. Dan cerita ni agak panjang, which is korang boleh tengok video ni waktu malam-malam, enjoy dekat atas katil sambil bawa selimut ke apa ke. Aku pun tengah pakai selimut sekarang ni. So jom kita layan cerita ni sama-sama. Without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Here we go. Masa aku mula kerja, aku sewa satu rumah murah. Tak sangka tempat tu buat aku trauma sampai hari ini. Aku dapat kerja dekat satu kawasan industri, bukan bandar, tapi bukan kampung sangat. Sewa bilik pun aku cari yang paling bajet. Gaji ciput, survive je dulu. Jumpa satu rumah RM300 sebulan. 2 bilik, siap katil, peti ais, mesin basuh, owner Cina tua, baik sangat. Cuma satu pesan dia. Kalau boleh, jangan guna bilik belakang. Lantai dia kadang-kadang berair sendiri. Mungkin pipe ada bocor kot. Okay, dekat sini awal-awal lagi dah suspicious dah. Rumah sewa murah, RM300, 2 bilik, fully refurbished. Tapi bilik belakang selalu berair. Okay. Next. Aku pun set up rumah tu simple je. Bilik depan aku ambil untuk tidur, bilik belakang aku tu tak guna. Just biar pintu dia tutup macam tu je. Tapi masa aku kemas awal-awal hari tu, aku sempat jenguk bilik tu sekejap. Lantai dia memang rasa lembab sikit. Walaupun tak nampak basah pun, first few nights everything was normal. Cuma satu benda aku perasan, rumah tu terlalu senyap. Kadang aku duduk dekat ruang tamu pun rasa pelik. Tak ada bunyi burung, tak ada bunyi orang lalu depan rumah. Even kipas pun bunyi dia tenggelam. Uyo. Okay, ni memang creepy lah. Duduk rumah sorang-sorang. Lepas tu sunyi kan. Kalau aku memang aku dah caw dah. Next. Masuk malam keempat, aku terjaga tiba-tiba 2.46 pagi. Aku ingat lagi sebab aku terus tengok handphone bila buka mata. Tak ada mimpi pelik tapi badan aku rasa panas sangat. Tak demam tapi macam ada haba. Kipas berpusing laju je. Aku bangun jalan ke dapur nak ambil air. Masa aku lalu depan bilik belakang, aku perasan lantai depan pintu tu basah sikit macam yang aunty tu cakap dulu. Aku tak fikir pelik, ambil air terus masuk balik bilik. Tapi masa nak tutup pintu pula, aku perasan pintu bilik belakang tu terbuka sikit. Tak ingat aku buka ke tadi. Esok pagi tu aku cek bilik belakang tu, pintu memang terbuka sikit. Tak banyak. Cukup untuk nampak lantai dalam bilik. Basah. Tapi bukan banyak. Cuma tepi dekat penjuru. Macam ada air terkumpul senyap-senyap kat situ. Mungkin keluar dari pipe bawah simen kot. Aku tutup balik perlahan, tak masuk. Entah kenapa aku rasa malas nak selidik. Hari tu aku keluar awal, tapi dalam kereta kepala rasa berat. Macam tak cukup tidur, walaupun aku tidur awal malam tu. Okay, next. Lepas balik kerja, aku masuk rumah macam biasa. Letak beg, masuk bilik, mandi. Lepas tu buat teh. Duduk dekat ruang tamu. Dari tempat aku duduk, aku boleh nampak pintu bilik belakang. Aku scroll handphone macam biasa. Tiba-tiba rasa macam ada mata tengah tengok dari arah bilik tu. Bila aku pandang, tak ada apa-apa pun. Tapi aku duduk sorang, rasa takut jugalah. Tapi aku ignore perasaan tu, aku pun call mak. Borak-borak sambil makan makanan yang aku beli masa balik tadi. Lepas tu sambung tengok phone, barulah masuk bilik. Hari tu cuti sempena Wesak day. Aku bangun lambat sikit. Malam tadi tidur lewat layan cerita.
Lepas mandi, scroll phone sambil fikir nak makan apa. Tiba-tiba kawan call, cakap nak datang rumah kejap, nak lepak borak. Aku pun mulalah kemas ruang tamu, tengah sapu lantai, aku perasan lantai depan bilik belakang nampak basah sikit. So aku decide mop sekali bilik tu. Bila aku buka pintu, rasa meremang sikit. Tak tahu kenapa, tapi aku buat tak tahu, mop cepat-cepat dan aku buka kipas dalam bilik tu. Tak lama lepas tu, kawan aku sampai. Dia masuk rumah sambil bising. Weh, sejuk juga rumah kau. Kipas kuat ke aircon? Just kipas biasa, tu pun baru buka masa mop tadi. Kita orang duduk, borak dekat ruang tamu. Tiba-tiba dia tanya, bilik kau yang depan ni ke? Aku angguk. Dia pandang bilik belakang. Yang tu, tak ada orang sewa ke? Tak, aku jawab. Aku duduk sorang. Dia senyap sekejap. Mata masih tengok bilik tu. Rumah ni 2 bilik kan? Kenapa bilik tu tak ada orang sewa sekali? Lepas tu dia tanya, kenapa bilik tu kosong? Aku je senyum. Tak tahu nak jawab apa sebab aku sendiri pun elak bilik tu. Tiba-tiba dia cakap, kalau kosong bagi aku sewa sekali nak? Rumah aku sekarang mahal, tak berbaloi. Bilik pun kecil. Aku tergelak sikit. Boleh je, tapi bilik tu selalu basah sikit, lantai dia pelik. Dia buat muka pelik. Tak tahulah, owner cakap maybe sebab pipe, aku pun tak guna. Lepas tu aku bangun, nak tengok dulu, dia angguk. Kami pun jalan ke arah bilik tu. Aku buka pintu perlahan, kipas masih berpusing, aku dah buka masa mop tadi. Bilik tu nampak terang sikit sebab cahaya matahari masuk dari tingkap kecil. Lantai pun kering, langsung tak nampak basah, mungkin sebab aku dah mop tadi. Kawan aku masuk dulu, tengok sekeliling. Aku suka bilik ni, dia cakap sambil senyum. Luas, lagi okey dari bilik aku sekarang. Aku just angguk. Kalau betul nak, nanti aku tanya owner. Lepas kawan aku balik, aku call owner, tanya kalau boleh dia bagi sewa bilik tu. Owner senyap lama. Lepas tu, dia tanya perlahan. Dia tu betul nak ke bilik belakang tu? Sudah. Aku cakap, ya, dia sendiri yang minta. Dia senyap lagi. Lepas tu dia cakap perlahan. Bilik tu lantai dia kadang-kadang basah sikit dekat penjuru. Lagi satu, bilik tu dah lama kosong. Saya risau tak bersih sangat. Aku cepat-cepat cakap, saya dah mop pagi tadi. Dia diam sekejap. Lepas tu cuma jawab, okeylah kalau dia nak sangat. Seronok weh, lepas ni ada juga orang duduk sekali. Tak adalah rumah ni rasa kosong sangat. Aku terus teks kawan aku bagi tahu owner okey, dia reply excited. Yes, aku pindah minggu depan. Minggu depannya kawan aku pun pindah masuk. Petang tu kami kemas-kemas, settle semua basic, dia bawa Toto. Lepas gaji baru nak beli katil single, dia nampak excited. Dia siap cakap bilik tu best, tak panas langsung. Malam tu kami makan luar. Biar balik rumah masing-masing, masuk bilik, aku baring scroll phone sampai tertidur. Okay? Esok pagi aku bangun, nampak kawan aku tengah buat air dekat dapur. Aku tanya, okey tak tidur malam tadi? Dia gelak. Sejuk gila bilik tu weh. Maybe sebab aku tidur lapik Toto je kot. Aku angguk. Kipas tu biasa je kan? Tapi rasa sejuk dia pelik sikit. Aku perasan dekat hujung lantai tepi-tepi tu macam ada air sikit. Tak banyak, tapi okey je. Tapi itulah sejuk weh bilik ni. Aku diam. Teringat balik owner pernah sebut pasal lantai bilik tu. Lepas tu dia cakap, nak pergi tengok katil second hand dekat area situ. Aku rasa nak beli katil cepat sikit lah, dia dah cakap. Tak selesa tidur atas Toto, lantai tu rasa pelik sikit. Macam mana pelik? Aku tanya. Macam lembab-lembab bawah tu. Tak best rasa dia. Aku pun bangun awal sebab sejuk sangat. Aku tak jawab apa. Cuma dalam kepala aku mula faham kenapa owner berat nak bagi bilik tu. Dan pergi kerja macam biasa, balik petang. Sempat rehat sekejap sebelum keluar makan. Balik makan terus masuk bilik. Aku scroll phone kejap sebelum tidur. Tengah aku nak pejam mata, aku terdengar bunyi halus. Tik-tik macam bunyi air menitik. Bunyi itu datang dari arah dapur atau bilik belakang. Aku tak pasti. Aku bangun pergi dapur, pipe tutup, lantai kering. Semua nampak normal. Aku lalu depan bilik belakang, pintu tutup rapat. Aku masuk bilik balik, maybe aku salah dengar. Lepas tu aku pejam mata dan cuma tidur. Tidak lama, aku pun terlelap. Tiba-tiba aku tersedar pintu bilik aku diketuk perlahan. Tok, tok. Aku bangun pergi buka. Kawan aku berdiri depan pintu. Muka dia blur, suara pun perlahan. Kau dengar tak bunyi pelik tadi?
Aku tanya balik, bunyi apa? Dia jawab perlahan, macam bunyi titis air jatuh, laju sikit. Macam kena atas plastik. Aku angguk. Aku pun dengar, tapi aku ingat dari dapur. Dia pandang aku. Aku rasa macam dekat lantai bilik. Tapi bila aku bangun, senyap terus. Kau cek ke? Aku tanya. Tak, malas nak buka lampu. Dia diam sekejap. Sorry ketuk, aku tak tahu kenapa rasa tak best sangat tadi. Aku angguk lagi. Tak apa. Lepas dia cakap macam tu, kami dua-dua diam kejap. Dan aku tanya, nak cek bilik kau kejap? Dia angguk. Jom. Kami sama-sama jalan ke bilik belakang dia, buka pintu perlahan. Kipas masih berpusing, totor elok, lantai pun nampak bersih. Tak ada basah apa pun. Dia berdiri kejap, tengok sekeliling, tapi aku memang rasa lain tadi. Bukan mimpi. Aku tak cakap apa-apa, cuma tengok bilik tu, rasa seram semacam je. Pas tengok bilik tu sekejap, dia pandang aku. Tak cakap apa-apa, muka macam tak selesa. Lepas tu dia cakap, malam ni aku tidur bilik kau boleh? Aku angguk, okey. Dia ambil bantal, terus masuk bilik aku. Baru lepas tu, aku tutup balik pintu bilik belakang tu pelan-pelan. Malam tu kami tidur satu bilik. Tapi aku tahu, dia memang takut. Dan aku sendiri, entah kenapa, rasa tak okey sangat malam tu. Esok pagi, kami bangun awal macam biasa. Dia duduk diam kejap, nampak lesu. Aku tanya, okey? Dia angguk sikit, penat. Aku pun rasa benda sama, macam tidur tapi tak cukup rehat. Kami pun siap-siap dan keluar pergi kerja macam biasa. Balik petang tu, lepas makan, kami lepak sekejap dekat ruang tamu, tengah scroll phone. Dia tiba-tiba cakap, aku tidur bilik kau lagi malam ni? Aku angguk. Lepas masuk bilik, kami baring sama-sama atas tilam. Borak ringan kejap pasal kerja, pasal orang tempat office. Tak lama lepas tu, dua-dua terlelap. Tengah malam, aku tersedar sikit, kawan aku bangun, bunyi dia buka pintu, keluar bilik. Aku nampak dari celah mata, dia jalan ke tandas. Aku tarik selimut, pejam balik dalam beberapa minit lepas tu. Tiba-tiba, kawan aku lari masuk bilik, kejutkan aku. Weh, bangun! Aku dengar bunyi perempuan dekat bilik belakang. Aku terus terjaga. Dia berdiri sebelah katil, muka pucat. Aku lalu tadi, ada bunyi orang cakap perlahan, macam bisik. Tapi jelas suara perempuan. Kami dua-dua diam, tak berani keluar bilik lepas tu. Dia duduk sebelah aku. Bilik rasa makin senyap. Takut sangat nak lelap pun. Aku nak pergi kencing pun takut. Tahan je, tak sanggup lalu depan bilik belakang tu lagi. Kami baring diam-diam, selimut tarik sampai leher. Tak cakap apa-apa, tapi aku tahu dia pun tak tidur lagi. Malam tu rasa panjang sangat, macam tak nak habis. Entah pukul berapa aku tertidur sendiri, bukan sebab tenang, tapi sebab badan dah tak larat nak berjaga. Pagi tu aku bangun dulu, kepala rasa berat, mata kering, macam tak cukup tidur langsung. Aku duduk kejap atas katil sunyi, rumah sejap je. Beberapa minit lepas tu dia pun bangun, dia pun nampak letih. And buka pintu dah pergi ke tandas. Since dah cerah, rasa dah bersih ni. Aku suruh dia bersiap pergi kerja. Mula-mula macam teragak-agak sikit dia nak masuk bilik, tapi lepas tu dia masuk juga. Dalam 10 minit, aku dengar bunyi air. Dia mandi, siap macam biasa. Lepas kerja, kami singgah makan kejap, sampai rumah dalam pukul 7 lebih. Masing-masing senyap je, letih. Aku masuk mandi dulu, dia scroll phone kat ruang tamu. Lepas mandi, aku keluar bilik mandi, nampak muka dia pucat sikit. Mata merah, tapi dia diam je. Aku tanya, okey? Dia angguk, tapi muka dia tetap semacam. Aku masuk bilik, tukar baju, siap-siap macam biasa. Lepas tu keluar, dia masih duduk kat tempat yang sama. Diam, tak bergerak sangat. Aku duduk sebelah dia, buka TV, buat biasa. Tapi dalam hati aku rasa macam ada benda tak kena. Dia diam je dari tadi, langsung tak bersuara. Muka dia pun lain sikit, tapi aku buat tak tahu. Lepas duduk lama tak bercakap, dia bangun perlahan, masuk bilik dia, ambil tuala, lepas tu terus ke bilik air. Langsung tak pandang aku. Aku duduk seorang kat ruang tamu, scroll phone sikit tapi rasa tak tenang. Sunyi sangat malam tu. Bunyi air mula kedengaran dari bilik mandi. Tapi dalam hati aku, rasa tak sedap tu datang balik. Lepas beberapa minit, bunyi air berhenti. Tak lama lepas tu, dia keluar bilik air.
Dia masuk bilik, salin pakaian, lepas tu dia buka pintu, tengok aku sekejap. Aku nak tidur dulu, dia cakap pendek. Lepas tu terus tutup bilik pintu dia rapat. Aku angguk je, tapi dalam hati aku tertanya, macam mana dia berani tidur seorang dalam bilik tu? Aku rasa tak sedap, risau pun ada. Beberapa minit lepas tu, aku bangun dan ketuk bilik dia perlahan. Tak ada bunyi dari dalam, aku tunggu sekali lagi, ketuk perlahan sikit. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka. Dia muncul. Muka biasa, tapi mata dia lain, macam kosong. Tak marah, tak pelik, tapi tak dia sangat. Kenapa? Dia tanya, aku teragak. Kau okey ke? Dia jawab perlahan. Okey. Aku pandang dia kejap. Okey ke tidur sini? Dia angguk. Okey je. Bye, dia cakap perlahan. Lepas tu tutup pintu rapat. Aku berdiri situ kejap, entah kenapa rasa tak sedap hati makin kuat. Malam tu aku susah nak lelap, baring pusing kiri kanan tak boleh tidur. Entah pukul berapa aku terjaga, sunyi. Tapi dada rasa berat. Macam ada orang berdiri betul-betul kat luar pintu bilik aku. Aku tak berani bangun, tak buka mata. Tapi aku tahu ada sesuatu dekat luar. Bulu roma aku meremang, macam badan tahu dulu apa yang mata tak nampak. Beberapa minit, macam lama sangat, rasa tu tak hilang. Aku tarik selimut sampai ke muka, tahan nafas, tunggu. Ting! Aku terkejut sikit. Bunyi mesej masuk. Telefon aku kat sebelah bantal. Aku masih dalam selimut. Aku buka mata dan keluarkan kepala dari selimut. Siapa pula mesej tengah malam ni? Aku pusing perlahan, capai telefon. Buka skrin, satu ayat je. Dia dah keluar. Jantung aku rasa jatuh ke perut. Aku baca sekali lagi, harap aku salah baca. Dia dah keluar. Aku terus letak telefon, dada ketat, nafas laju. Tak berani buka selimut, langsung lepas tu. Ting! Bunyi mesej masuk lagi. Telefon tu dekat sebelah aku. Tapi aku tak terus capai. Aku kaku. Jantung aku makin laju. Dalam kepala, tolong jangan apa-apa. Tolong jangan. Aku tunggu beberapa saat, sunyi. Perlahan-lahan aku pusing badan sikit, tangan menggigil masa aku tarik phone dekat. Skrin nyala, masih nombor yang sama, mesej baru. Jangan keluar. Aku tak gerak, masih baring, telefon dalam genggam mesej tu. Ulang dalam kepala. Jangan keluar. Aku beranikan diri, buka WhatsApp, cari nama kawan aku. Jari menggigil masa type. Weh, kau okey? Tunggu. Double tick, tapi tak biru. Lama, aku tengok skrin berharap dia balas. Aku masih tengok skrin, mesej tak dibaca. Aku tarik nafas dalam-dalam, telinga tajam. Kalau ada bunyi apa-apa, aku kena bersedia. Beberapa minit, masih senyap. Tiba-tiba, bam! Pintu bilik belakang terbuka dengan kuat. Aku terkejut sampai hampir capai campak telefon. Dada aku berdegup kencang. Aku tak tahu nak bangun atau baring ke diam. Tapi, aku beranikan diri tengok balik WhatsApp. Blue tick, dia dah baca. Aku telan air liur, mungkin dia yang keluar tadi. Aku perlahan-lahan bangun dari katil, langkah hati-hati ke arah pintu. Tangan aku pegang tombol, aku buka sikit, aku hendak keluar. Lampu dapur masih menyala, aku nampak kawan aku berdiri dekat sinki. Aku beranikan diri keluar langkah perlahan ke arah dapur, sempat capai kunci rumah, genggam kuat-kuat dalam tangan, setiap langkah rasa makin berat. Langkah demi langkah aku makin dekat dengan dia, kunci rumah masih dalam genggaman sejuk, tangan aku pun menggigil. Sampai belakang dia, dia masih tak bergerak. Bahu dia naik turun perlahan macam tengah bernafas laju. Weh, aku panggil perlahan. Dia tak jawab. Tiba-tiba bahu dia tersentak sikit. Dia pandang ke bawah je, tak bersuara, tak bergerak. Aku berdiri belakang dia, tak tahu nak buat apa. Weh, aku panggil lagi. Dia tak jawab. Masih kaku. Tiba-tiba dia geleng kepala perlahan-lahan, lepas tu makin laju. Diam, diam, diam. Suara dia bergetar, macam tengah tahan sesuatu. Aku melangkah ke belakang, dada berdebar. Tanpa amaran, dia menjerit kuat, tajam. Aku kata diam! Aku terundur. Nafas makin tak teratur, dia terus lari ke bilik dia.
tarik pintu. Bam! Tutup rapat dari dalam. Aku berdiri tegak, dada berombak, nafas tak lepas, rumah senyap balik tapi dalam kepala aku semua bunyi hilang. Cuma degup jantung. Tiba-tiba bunyi dari bilik dia. Krik, macam sesuatu diserik. Berat, lepas tu berhenti. Bunyi tu datang lagi. Krik, aku pegang kunci makin kuat. Bilik dia tu tak ada barang pun, tak ada kerusi, tak ada meja. Apa yang berbunyi dalam tu? Aku tak berani dekat. Tapi aku tahu aku tak boleh tunggu. Aku tak tunggu lagi, terus pusing, lari ke depan and buka pintu depan, lari keluar, terus langsung tak toleh belakang. Sampai luar, aku pergi rumah sebelah, panggil jiran. Suara dah pecah. Hello? Tolong, ada orang. Tapi sunyi, rumah tu gelap. Tak nampak siapa-siapa. Aku lari ke rumah sebelah lagi, panggil lagi. Kali ni suara makin cemas. Beberapa saat kemudian, lampu porch menyala. Sepasang suami isteri keluar. Terkejut nampak aku. Kenapa ni, dek? Lelaki tu tanya, suara cemas. Isteri dia buka pintu lebih luas, tengok aku dari tepi. Aku tak tahu nak jawab apa. Mulut aku terbuka tapi suara tersekat. Kawan saya. Saya takut. Muka diorang berubah. Masuk dulu, masuk. Aku melangkah masuk perlahan. Nafas aku masih laju, dada naik turun, tangan menggigil. Isteri dia ke dapur, tak banyak tanya. Lepas beberapa saat, dia hulur segelas air. Minum dulu, tarik nafas sikit. Aku angguk perlahan, aku minum sedikit. Aku minum sikit, tangan menggigil, lelaki tu duduk depan aku. Muka serius. Mata tak lepas pandang. Apa jadi sebenarnya, dek? Aku tarik nafas dalam-dalam. Saya tak tahu cakap macam mana. Diorang tunggu, sunyi. Kawan saya, dia duduk bilik belakang tu. Lepas dia masuk bilik tu, dia pelik. Aku pandang diorang. Tadi dia menjerit kuat sangat, macam orang kena rasuk. Lepas tu, terus lari masuk bilik. Saya takut, saya terus lari keluar. Isteri dia datang dekat dan pegang aku. Lelaki tu masih pandang aku, muka serius. Awak baru pindah ke rumah tu? Bila? Aku tarik nafas. Tak sampai sebulan pun, dia angguk perlahan. Kami pun sebenarnya baru pindah sini dalam 3 bulan. Rumah awak tu dari dulu memang nampak sunyi. Dia tarik nafas sekali lagi macam fikir-fikir. Kalau nak, abang boleh ikut tengok rumah tu. Tak masuk kalau rasa tak selamat. Tapi at least tengok keadaan luar. Isteri dia pandang aku. Saya pun ikut sekali. Takkan nak bagi awak pergi seorang. Aku teragak. Aku kena selamatkan dia. Aku takut apa-apa terjadi. Aku tunduk sikit. Tangan masih sejuk, jantung berdegup tak henti. Akhirnya aku angguk. Okey, jom. Kami bertiga jalan keluar. Rumah aku cuma beberapa langkah je depan mata, tapi kaki rasa berat. Kami sampai depan rumah, pintu tertutup tapi semua lampu dalam rumah gelap gelita. Kami berdiri sekejap. Aku pandang jiran sebelah, cuba panggil dia dulu. Dia cadang. Aku angguk perlahan. Fatin, suara aku makin serak. Dada rasa sempit. Fatin, aku tahan nangis. Tapi suara dah mula pecah. Sunyi, tak ada sahutan. Tiba-tiba aku teringat kunci rumah. Aku tertinggal dekat tombol tadi. Aku perasan kunci rumah masih dekat tombol, tersangkut kat situ sejak aku lari tadi. Aku tak sentuh, tangan masih menggigil, lutut rasa longgar. Isteri jiran tu bisik. Awak ada nombor tuan rumah tak? Aku pegang perlahan, aku geleng perlahan. Phone tertinggal dalam bilik. Dia pandang suami dia. Cuba call tuan rumah kita, tanya dia kenal tak siapa owner rumah ni. Suami dia terus keluarkan phone, tekan nombor beberapa saat, kemudian dia angguk. Tuan rumah kita ada nombor dia. Dia tengah bagi sekarang. Lelaki tu tunggu mesej. Tak lama lepas tu dia tunjuk nombor dekat aku. Ni nombor owner rumah ni. Awak nak call? Aku ambil phone dia perlahan, jantung berdegup, tangan menggigil. Tut. Akhirnya suara perempuan jahat. Serak. Suara anti owner. Hello? Aku tarik nafas. Anti, saya penyewa rumah 2 bilik tu. Ya, kenapa? Nada dia masih tenang. Aku sambung perlahan. Saya duduk bilik depan, tapi sekarang kawan saya yang duduk bilik satu lagi senyap. Anti tak jawab terus. Bilik belakang tu. Nada dia berubah sikit. Aku diam. Ya. Suara dia makin perlahan. Kenapa? Ada apa-apa jadi ke? Aku pegang phone kuat-kuat.
"Aunty." Aku tahan suara dari bergetar. "Ada apa-apa ke yang aunty tak cerita masa saya masuk rumah tu dulu?" Sunyi. Hanya bunyi nafas dia dari speaker. Beberapa saat lepas tu, "Awak nampak apa-apa ke?" Dia tak jawab soalan aku. Dia tanya balik, tapi dengan nada macam dia tahu. Dada aku makin sempit. Aku pandang jiran sebelah, dia pun mula perasan nada pelik dalam panggilan itu. Aku tarik nafas panjang. "Aunty, tolonglah. Kalau ada apa-apa yang aunty sembunyikan, tolong cerita sekarang. Kalau jadi apa-apa dekat kawan saya, aunty pun tanggung sama." Senyap. Beberapa saat tu, suara dia keluar perlahan, berat. "Beberapa tahun lepas, bilik belakang tu pernah disewa seorang perempuan. Dia nurse, duduk seorang." Aunty senyap sekejap sebelum sambung. "Dia okey je, bayar sewa on time, tak banyak cakap. Saya pun jarang ganggu. Dia pun tak pernah komplain apa-apa. Tapi lepas beberapa bulan, tiba-tiba dia tak bayar sewa 1 bulan. Saya cuba mesej, tak balas. Call pun tak angkat. Dia tarik nafas perlahan. Lepas tu saya datang rumah, pintu berkunci. Kereta dia pun tak ada. Saya fikir mungkin balik kampung. Tapi lepas beberapa hari dia mesej saya balik. Nada suara aunty tenang tapi perlahan. Katanya dia ada masalah sikit dekat tempat kerja, cuti panjang jadi dia balik kampung. Aku dengar diam-diam rasa lega sikit tapi tetap rasa pelik. Dia cakap baru balik sini dan terus bayar sewa yang tertunggak." Aunty sambung perlahan. Masa tu saya pun lega. Saya ingat semua dah okey. Aunty senyap agak lama. Bila dia sambung, suara dia perlahan macam tak agak-agak nak cerita. "Lepas seminggu macam tu, jiran sebelah rumah tu call saya." Dia tarik nafas perlahan. Dia cakap rumah tu ada bau pelik sangat. Dan dah 3 hari mereka tak nampak nurse tu keluar langsung. Aku rasa tekak aku kering, jantung berdegup makin kuat. Aunty sambung lagi, suara dia makin perlahan. "Lepas jiran tu call, suara aunty mula perlahan macam berat nak cerita. Saya terus ke rumah tu. Jiran pun ikut sekali." Dia tarik nafas perlahan. "Kami ketuk pintu banyak kali tapi tak ada respon langsung. Bau busuk tu makin kuat." Perlahan dia sambung. "Saya buka pintu dengan kunci spare, kami masuk dalam. Bau dia," suara aunty bergetar, terus serbu dari pintu. "Macam bau bangkai. Busuk sangat. Aku rasa perut aku berpusing." Kami jalan perlahan masuk. Semua lampu dalam rumah tu masih tertutup. Bilik depan kosong. Bila saya tolak pintu belakang, dia senyap sekejap. Budak tu terbaring atas lantai. Dah tak bernyawa. Ada darah beku dekat hidung. Aku terdiam. Nafas aku tersekat. Lepas tu saya call polis. Bila polis datang, diorang sahkan dah 2-3 hari mayat tu dalam bilik." Suara aunty makin perlahan. Tak ada tanda pecah masuk, tak ada kesan pergaduhan pun. Dia tarik nafas perlahan berat. Polis datang ambil mayat, lepas tu postmortem dibuat. Aunty senyap sekejap macam berat nak sambung. Keputusan kata pendarahan dalaman tapi tak pasti punca dari mana. Tak ada luka luar, organ pun nampak normal. Aunty masih di talian, suara dia makin perlahan macam takut nak buka cerita lagi. Tapi masa kemas barang dia, kami jumpa sesuatu. Jantung aku berdegup makin laju, aku diam tunggu. Ada papan, macam ada huruf-huruf. Saya ingat mainan mula-mula. Aku tahu. Oi cipot. Aunty sambung perlahan dan ada beberapa shilling lama atas lantai dekat penjuru bilik. Dia berhenti sekejap. Shilling tu ada kesan merah macam darah lama. Dia sambung, "Lepas kejadian tu, rumah tu kosong lama juga. Bila ada orang baru nak sewa, saya dengan suami datang bersihkan rumah." Dia tarik nafas perlahan. "Malam tu kami tidur sana nak pastikan semua elok sebelum bagi kunci. Aku dengar tanpa berkelip. Tengah malam kami terjaga, suara dia makin perlahan. Mula-mula dengar bunyi air menitik tapi semua pipe tutup. Lepas tu ada bunyi perempuan menangis. Sayup-sayup dari arah bilik belakang." Dia diam. Aku rasa bulu roma naik. Kami bangun dan cek dalam bilik tu, kami tak ada apa-apa. Lampu dah buka, semua nampak normal. Lepas tu kami keluar bilik, tidur dekat ruang tamu malam tu.
Masa saya tengah baring, tiba-tiba nampak bayang lalu depan bilik pintu belakang. Aunty terus duduk tegak. Siapa tu? Awak nampak ke? Bayang tu gelap. Macam orang berdiri je situ, tak gerak. Uncle terus capai phone nak buka torch, tapi masa suluh ke arah pintu, tak ada apa-apa. Aunty peluk bantal, dapat rasa rumah ini tak bersih. Pagi esok, kami cari Bomo sampai tanya sana sini, dapat juga jumpa seorang. Petang tu dia datang tengok rumah, dia masuk satu-satu bilik depan, ruang tamu, dapur, air sekali dia berdiri lama dekat bilik belakang. Tak cakap apa-apa, cuma diam, macam tengah rasa sesuatu. Bomo tu masih berdiri depan bilik belakang, tangan dia genggam rapat, muka serius, tak macam masa mula datang tadi. Beberapa minit dia senyap, lepas tu baru dia pandang kami. Tempat ni memang ada yang tak elok. Aunty pegang lengan uncle kuat-kuat, Bomo sambung perlahan. Bukan baru, dah lama. Tapi ada benda yang buat dia masih melekat dekat sini. Uncle tanya suara perlahan, boleh buang ke? Bomo angguk sikit. Tapi kena buat cepat, kalau lambat takut makin kuat. Dekat ruang tamu dia duduk. Tempat ni tak tenang. Dia mula cakap perlahan. Kena bersihkan malam ni juga. Uncle angguk. Aunty cuma pegang tangan dia diam. Bomo pandang keliling rumah, yang penting bilik belakang tu. Bomo sambung perlahan, mungkin orang sebelum ni yang panggil benda tu dan sekarang benda tu tak senang duduk. Dia bangun pandang uncle. Saya perlukan barang sikit untuk bersihkan tempat ni. Tolong pergi beli, malam nanti saya datang. Uncle angguk laju. Suara aunty sambung, masih di ujung talian. Malam tu, Bomo tu datang semula, dia bawa 2 orang pembantu sekali, dia tarik nafas. Lepas malam sikit dia jalan satu rumah dari ruang tamu, dapur sampai bilik belakang. Bilik tu paling lama dia duduk. Nada suara dia makin perlahan. Kami tunggu dekat ruang tamu je. Bomo tu tak benarkan ikut, katanya. Tempat ni dah lama tak bersih. Bila dia keluar dari bilik belakang, muka dia lain, macam penat, tapi tenang sikit. Aunty sambung perlahan, suara dia macam gelisah. Bomo tu keluar, duduk sekejap. Lepas tu dia cakap, saya dah bersihkan apa yang ada, tapi tempat ni dah pernah dibuka. Rumah ni dah terlanggar pintu. Aku senyap. Dada masih sesak. Dia kata budak yang duduk bilik belakang dulu tu ada main papan pemanggil. OG bot lah tu. Aunty telan air liur perlahan. Tak main seorang, ada seorang kawan datang main sama-sama. Diorang panggil 2 benda dan dua-dua tu lekat dekat rumah tu. Ambil kau. Main OG board, lepas tu panggil 2 benda. Lepas tu 2 benda tu lekat kat dalam bilik. Bomo tu cakap, nurse tu masa main papan tu, dia panggil 2 roh. 2-2 perempuan. Aku pegang telefon erat, meremang. Yang pertama, budak muda. Mati dibunuh diri dalam bilik air. Pernah sewa rumah area sini juga. Kes senyap. Tak banyak orang tahu. Aunty tarik nafas. Yang kedua, isteri orang. Suami dia selalu pukul. Satu malam dia kena kurung dalam bilik. Lepas tu tiba-tiba mati. Tak sempat minta tolong siapa-siapa. Dia diam sekejap. Suara makin perlahan. Dua-dua tak tenang. Aunty sambung cerita, suara dia masih rendah. Bomo tu cakap, dia dah bersihkan rumah tu. Benda tu dah tak ada. Aku tak bernafas sekejap dengar dengan penuh tumpuan. Tapi lepas tu saya dapat tahu nurse tu sebenarnya dah kena buang kerja sebelum dia mati. Dia senyap sekejap, katanya dia nurse tu tertekan sangat masa tu. Mungkin tu yang dia buat dia main benda bukan-bukan. Kawan dia tu tak tahu siapa. Aunty sambung. Lepas tu ada sekumpulan budak bujang sewa rumah tu. 6 orang sekali. Diorang tak ada apa-apa masalah. Cuma seorang 2 cakap bilik belakang tu selalu berair sikit, lembab. Tapi lagi satu, mereka rasa semacam je kalau masuk bilik tu. Tapi tak ada gangguan berat. Diorang tidur dekat bed ruang tamu dengan bilik depan je. Bilik belakang memang tak ada siapa guna. Aku diam, dengar je. Setahun juga diorang duduk situ. Lepas tu pindah sebab dapat rumah lain, lebih besar. Aunty diam sekejap. Sebelum sambung, lepas budak-budak bujang tu keluar, rumah tu kosong lagi. Dalam 7 bulan lepas tu, baru saya rentalkan dekat awak. Lepas aunty habis cerita, aku diam sekejap. Perlahan aku buka mulut. Aunty, saya ceritakan apa yang jadi semalam.
Aunty senyap dengar tanpa potong. Aku cerita semuanya, dari mula sampai aku lari keluar rumah. Lepas tu dia cakap perlahan, tapi tegas. Okey, tunggu saya datang sekarang. Dia tutup call. 17 minit lepas tu, lampu kereta menyuluh depan rumah. Aunty dan uncle sampai. Uncle turun dulu, aunty ikut di belakang. Muka tegang, diam je. Dia pandang aku sekejap, angguk perlahan, lepas tu terus buka pintu rumah. Kami masuk, uncle toleh tanya perlahan. Tadi dia ada dalam bilik ke? Aku angguk. Ya. Uncle terus buka lampu ruang tamu, cahaya putih terang sikit suasana yang tegang. Dia jalan perlahan ke arah bilik belakang dan dia ketuk pintu bilik. Adik, dia panggil suara perlahan. Dia ketuk lagi, 3 kali. Perlahan tapi jelas. Tak ada sahutan, tak ada bunyi pun dari dalam. Uncle toleh tengok kami, wajah dia tegang. Aunty tarik nafas, jalan ke depan sikit. Fatin, buka pintulah girl. Kita semua sini dah. Suara aunty bergetar nada pujuk. Masih senyap. Tapi tiba-tiba, pintu tu terbuka sendiri. Uncle terus mundur setapak. Kelihatan Fatin berdiri dekat tengah bilik kaku. Tunduk, rambut dia tutup separuh muka. Lampu bilik masih tertutup, cuma cahaya dari ruang tamu masih masuk sikit. Cukup nampak bayang dia berdiri tegak. Aunty langkah ke depan sikit. Fatin, nada dia perlahan, bergetar. Fatin tak jawab, tak bergerak langsung. Uncle capai telefon, buka torch, suluh perlahan ke arah dia. Waktu tu baru nampak. Mata Fatin terbuka luas, pandang lantai tak berkelip, bibir dia bergerak-gerak tapi tak keluar suara. Tiba-tiba, dia menangis. Tapi bukan suara biasa, suara dia naik jadi macam mengilai. Tangisan tu macam suara perempuan lain yang keluar dari dalam diri dia. Aunty terus mundur. Ini bukan betul sudah. Dia bisik, panik. Ya, berdiri kaku, jantung rasa nak pecah, jiran pun berdiri di belakang, Fatin masih menangis. Macam tengah lepaskan sesuatu yang dah lama terpendam. Fatin tiba-tiba angkat muka, mata dia masih terbeliak tapi sekarang pandang ke tepat arah kami. Wajah dia basah dengan air mata tapi senyum kecil mula muncul. Senyum yang tak kena langsung dengan keadaan. Uncle bisik kat aunty, panggil bomoh tu sekarang. Aunty terus keluarkan telefon, Fatin menangis, kali ini lebih kuat. Suara dia berlapis-lapis macam ada 2-3 suara serentak dalam satu badan. Uish, dahsyat Kiranya Fatin ni macam kena rasuk 2-3 roh dalam badan dia. Uish. Uncle cuba tenang, dia panggil perlahan, Fatin, kami nak tolong, boleh dengar tak? Tapi Fatin tiba-tiba pusing badan depan, langkah berat dan ganjil. Dia jalan ke sudut bilik, cangkung sambil tutup telinga dan geleng kepala. Diam, aku tak nak dengar lagi, jangan bisik. Aunty berjaya call Bomo. Tok, tolong datang cepat. Dia ceritakan apa yang berlaku kepada Bomo. Tok Bomo jawab pendek. Jangan bagi dia keluar dari bilik tu. Perhatikan dia, saya datang sekarang. Kami semua berdiri di luar bilik tak berani masuk. Dalam bilik tu Fatin masih mengiring. Masih bercakap sorang-sorang. Dengan suara yang macam bukan suara dia sendiri, tak sampai kemudian Bomo sampai. Dia turun dari kereta dengan 2 orang lelaki muda ikut belakang, masing-masing pegang beg kecil dan satu bungkusan kain hitam. Tok Bomo tak cakap banyak, cuma angguk sikit kat kami dan terus menuju ke bilik tu. Dia berdiri depan bilik, dengar suara sendiri dia dari dalam. Fatin tengah mengerang dalam tangisan. Suara dia kadang nyaring. Bomo buka kain hitam tu, keluarkan satu tembikar, beberapa helai daun dan seikat lidi. Dia tabur garam depan pintu bilik sambil baca pelan-pelan. Suara dia tenang tapi garang. Bomoh bersuara. Roh tu, dulu dia tak keluar sepenuhnya. Dia cuma diam, duduk senyap dalam rumah ni. Bila orang baru, lagi-lagi yang lemah, roh tu mula tunjukkan diri. Tapi malam ni, dia dah naik. Bomoh sambung. Malam ni, dia lepaskan marah dia. Lepas tu, dia hulur tangan ke salah seorang pembantunya. Ambil minyak hitam tu. Bau kuat mula memenuhi ruang. Asap nipis mula naik dari bekas. Bunyi dalam bilik makin kuat. Fatin menjerit. Jangan dekat! Jangan dekat! Tok Bomoh mula baca lagi kuat-kuat.
Dengan lidi tu dia ketuk pintu 3 kali. Dengar sini. Kami bukan datang nak kacau, tapi kau dah langgar sempadan. Malam ni kau keluar atau aku paksa kau keluar. Aku nak kau keluar dari badan budak ni. Bomoh terus bangun ke arah Fatin. Jangan biar dia lari keluar dari bilik dia, arahkan. 2 pembantu dia dah bersedia berdiri kiri kanan. Bomoh mula baca sesuatu. Suara dia lantang dan jelas. Sekali dia baca, Fatin terundur sikit. Tangan dia menggigil. Nafas jadi berat. Roh yang tak tenang yang masih bergayut dalam ruang ini, keluar! Suara Bomoh makin kuat. Fatin tiba-tiba jerit. Jangan! Dia cuba lari keluar bilik, tapi pembantu Bomoh tahan. Bomoh teruskan bacaan sambil percik air ke arah Fatin. Fatin menjerit kuat bila air kena muka dia. Panas! Sakit! Badan dia menggelupur macam ada 2 orang dalam satu tubuh badan. Satu nak keluar, satu nak tinggal. Uyuh! Tiba-tiba Fatin jatuh terduduk. Menggigil. Badannya menggigil perlahan, mata tengok Bomoh. Sayu. Kemudian dia bersuara. Tapi suara tu bukan suara Fatin. Bagi aku makan. Suara serak. Macam suara haus, lapar. Bomoh masih berdiri tegak, dia pandang Fatin, kemudian tengok kami semua. Kau orang jangan ikut cakap dia, Bomoh bersuara tegas. Kalau dia nampak lemah, minta simpati roh macam ni. Dia cuma nak bertapak lebih kuat. Fatin menggigil. Tak adil, aku lapar sangat. Aku tak nak duduk sini dah, aku cuma nak makan. Bomoh pula baca ayat yang lebih kuat. Jangan bagi apa-apa, sekali kita bagi, benda tu takkan pergi. Fatin jerit. Aku berlapar bertahun-tahun. Aku tak nak hilang tempat ni. Bomoh teruskan baca. Suaranya bergema dalam bilik. Fatin duduk mencangkung, mulutnya terkunci tapi mata terus merenung tajam ke arah Bomoh. Bomoh diam seketika. Dia tarik nafas panjang, keluarkan uncang kecil dari beg kain lusuh dia. Dibukanya perlahan. Isi dalamnya cuma serbuk hitam dan beberapa helai daun kering. Dia tabur sedikit keliling bilik sambil baca ayat-ayat. Kemudian dia keluarkan sebatang lidi panjang, hujungnya dibungkus kain putih. Bomoh celup kain tu dalam botol air yang dibawa dan mula percik ke sekeliling. Setiap kali air tu kena lantai atau dinding, bunyi halus kedengaran. Tik-tik macam air jatuh atas bara. Fatin berkepit lagi. Kali ni suara dia bukan macam manusia. Aku nak keluar. Tempat ni aku punya. Bomoh tak gentar. Dia pacakkan satu paku macam jarum besi ke ambang pintu bilik. Dengan izin yang maha kuasa, Bomoh berseru, apa yang tidak dijemput pulang ke tempat asalnya. Fatin meraung. Bomoh ambil secebis kertas lalu tulis sesuatu dengan dakwat merah pekat, lipat dan letak dalam tembikar. Bilik mula berbau pelik. Bau tu bau dia. Sekarang kau keluar. Dia sembur saki-baki air ke arah Fatin. Fatin menjerit. Suara tu makin lama makin tenggelam. Sampai akhirnya senyap. Bomoh tunduk baca perlahan beberapa doa. Fatin rebah. Diam, cuma bunyi nafas perlahan. Bomoh pandang 2 orang pembantu dia yang berdiri di belakang, angkat dia keluar. Suara Bomoh tegas tapi perlahan. Mereka angguk. Salah seorang cangkung dekat Fatin. Tepuk bahu dia sambil panggil. Dek, kita keluar dulu ya. Fatin cuma angguk sikit. Mata masih terpejam. Dengan cermat mereka papah Fatin keluar dari bilik. Bila Fatin dibawa keluar, Bomoh langkah semula ke tengah bilik. Dia duduk bersila, pandang sekeliling bilik. Bilik ni tempat dia duduk lama. Tempat ni dia diseru. Dan tempat dia tak nak pergi. Bomoh mula bacakan doa perlahan-lahan. Suara dia tenang tapi bergetar macam angin halus lalu dalam dinding. Garam tabur ke tempat penjuru bilik. Dia lalu cahaya kecil ke dinding dan siling sambil baca pelindung. Tiba-tiba, bau hangit mula terbit dari sudut bilik. Bau macam benda lama dah busuk terbakar. Bomoh tak berhenti. Keluar dengan tenang, tempat kamu bukan di sini. Bomoh cakap perlahan tapi tegas seolah-olah bercakap dengan sesuatu. Kemudian bunyi seperti hembus nafas panjang keluar dari dinding belakang, seolah-olah benda tu akhirnya pergi
Bomo buka mata balik, tarik nafas panjang, dia bangun perlahan, tengok sekeliling bilik, satu pusingan lagi, dah habis, dia kata. Rumah ini dah bersih. Fatin mula bergerak perlahan-lahan, mata dia terbuka sikit, kelip-kelip, mulut dia bergerak tapi tak ada suara keluar. Bomoh bangun, pergi dekat dia dah okey. Katanya sambil keluarkan botol kecil dari beg. Beg dia minum sikit, ini air penawar. Badan dia lemah, benda tu bagi dia lemah. Anti angguk, pegang kepala Fatin perlahan, Fatin minum perlahan, sikit-sikit. Lepas beberapa teguk, dia pejam mata semula, tapi kali ni nafas dia tenang. Biar dia rehat, Bomoh tu sambung. Esok kita tengok macam mana. Tapi insyaAllah malam ni dah selamat. Aku duduk perlahan dekat sisi, tengok je Fatin terbaring, tapi dalam hati baru aku rasa lega sikit. Malam tu aunty terus ajak kami tidur rumah dia. Rumah aunty tak jauh pun, dalam 15 minit je. Aku pun rasa yang terbaik dan selamat. Tidur sini beberapa hari dulu biar betul-betul reda. Dia cakap sambil hulur aku selimut nipis, aku angguk tak mampu nak fikir panjang malam. Tapi dalam hati aku dah buat keputusan. Aku takkan balik rumah tu lagi. Apa-apa pun jadi, aku kena pindah. Tempat tu dah tak rasa macam rumah. Aku pandang Fatin yang tengah tidur, wajah dia tenang. Tapi mata dia bengkak. Dia lalui lebih dari apa yang aku sangka. Aku tarik nafas perlahan. Esok pagi, lepas sarapan dekat rumah aunty, aku duduk sorang-sorang dekat ruang tamu. Fatin masih tidur, Bomoh pesan biar dia rehat secukupnya. Aku buka phone, masuk WhatsApp, cari kawan aku. Weh, boleh tolong tengok-tengokkan tak bilik sewa? Aku nak pindah secepat mungkin. Lepas tu aku terus buka budah.my, search bilik sewa area sini. Tangan masih menggigil sikit, tapi hati dah nekat. Aku dah tak nak jejak balik rumah tu. Apa jadi malam tadi, cukup untuk ubah segalanya. The end. Wow. Sangat story yang sangat creepy, sangat panjang. What a journey. Ujian yang sangat besar. Kalau aku lah, honestly kan. Awal-awal aku tengok bilik yang macam creepy, rumah senyap sunyi. Lepas tu bilik pula berair. Memang tak lah aku nak duduk situ. Memang tak. Aku memang lepas tu kesian lah, tak pasal-pasal kawan dia jadi mangsa. Kawan dia pun satu lah. Dah duduk bilik situ, rasa seram sejuk. Tak payahlah lagi duduk situ kan. Lepas tu, itulah pengajaran lah. So, pengajaran dekat cerita ni, punca kenapa bilik tu berhantu sebab penyewa sebelum ni pernah main Ouija board. Itulah dia. Ouija board tu syirik ya. Dia sebenarnya memanggil roh yang dah tak ada dekat dunia ni. So disebabkan dia pemanggil roh tu suka dekat bilik tu, yang roh tu duduk je dekat bilik tu. So banyak pengajaran dalam cerita ni. I hope you guys enjoy, and aku pun creep out. Aku rasa aku tak boleh tidur lena malam ni. So thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.